Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu semula. Jangan jemu melihat saya. Netizen tanya, Fatah kasih clear bersama tuan-tuan dan puan-puan Ustaz Abdul Fattah yang akan menjawab soalan pada minggu ini, iaitu penggunaan inhaler, nasal spray. Kadang-kadang pula perlu ambil suntikan di klinik. Apa hukumnya? Apakah batal puasa? Bolehkah saya makan ayam goreng pada tengah harinya sebab saya sudah disuntik pada pagi tadi? Maka hukumnya adalah masih sah lagi puasanya walaupun menggunakan inhaler, menggunakan nasal spray dengan betul. Maksudnya janganlah dia nasal spray sampai habis botol air, minta pula nasal yang kedua. Kata ustaz, saya lapar, nasal spray 3 botol pagi tadi. Maka janganlah ia sampai masuki perut. Jadi hukumnya al-aslu adalah sah dengan penggunaan yang betul nasal spray, penggunaan yang betul inhaler kerana keperluan, kerana kesihatan. Tak ambil maka kita akan pengsan ataupun memudaratkan kesihatan dan diri, maka ia tidak membatalkan puasa. Begitu juga suntikan yang tidak berisi makanan. Jangan suntik dengan air coklat, jangan suntik dengan air kopi, maka batal puasa sebab ia bentuk makanan. Suntikan berbentuk kesihatan ataupun keperluan perubatan, tidak membatalkan puasa. Jadi selamat beramal, semoga kita terus semangat untuk berpuasa. Jangan lupa panaskan lauk di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.